Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai menemu buah doktor yang merawat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di sebuah hospital di Selangor petang tadi. Bagaimanapun, sumber SPRA memaklumkan pegawai perubatan itu bukan saksi dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan. Bekas Perdana Menteri berkenaan, pegawai sperm telah bercakap dengan doktor berkenaan bermula 4 hingga 5 petang tadi untuk mengetahui tahap sebenar kesihatan dan mengetahui penyakit. Ahli Parlimen Bera itu sebelum dipanggil memberi keterangan Khamis depan. Kut katanya ketika dihubungi hari ini. Pada 3 Mei lalu, Ketua Pesuruhjaya Spam Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata Ismail Sabri merupakan suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram susulan penemuan wang tunai kira-kira RM170 juta di dalam sebuah apos, Safos, Apots, susulan serbuan dilakukan pihaknya.